Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga melati harum baunya. Saya mulakan bicara dengan kata. Moga semua sudi mendengarkannya. Nama diberi Nurhurin Bashirah binti Kamaruzaman, berumur 10 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Air Mebau. Kod sekolah saya ialah MBA 1079. Hobi saya ialah membaca dan melukis karikatur. Hari ini, saya ingin membawa anda semua menyelami sebuah kisah tentang perubahan hidup. Tajuk buku ini ialah Selamat Tinggal Dunia Kanak-Kanak. Diterbitkan oleh T-Book Press daripada tahun 2020. Buku dengan 80 muka surat ini telah ditulis oleh Jihan dan Ika. Baiklah, pernahkah kita terfikir bagaimana rasanya meninggalkan zaman kanak-kanak? Takut? Keliru? Atau teruja? Buku ini mengisahkan tentang Arjuna dan Jelita. Sepasang kembar, mereka istimewa. Kulit mereka berwarna biru. Namun, mereka sering diejek, di pulau malah disisihkan. Tetapi, mereka tetap ramah dan bersikap terbuka. Akhirnya, mereka diterima rakan-rakan. Kalau nak tahu, keputusan UPSR mereka sangat cemerlang. Mereka dapat ke sekolah asrama penuh. Namun, cabaran datang kembali kerana kulit mereka berwarna biru. Di asrama, mereka diganggu oleh sekumpulan remaja nakal. Tetapi mereka tidak mengalah. Berkat kesabaran dan bantuan rakan, mereka berjaya hadapi dugaan. Ini kerana Arjuna dan Jelita telah mula belajar cara-cara sikap menjadi remaja. Tahukah anda manusia berkulit biru sebenarnya wujud? Di Kentucky, Amerika Syarikat, terdapat keluarga yang mempunyai kulit berwarna biru. Keadaan ini disebabkan oleh penyakit genetik yang dipanggil metamoglobinemia. Ia berlaku apabila kandungan metamoglobin dalam darah sangat tinggi. Sebab itu, kulit mereka kelihatan biru seperti lebam di badan kita yang berwarna biru. Namun, keadaan ini tidak membahayakan kehidupan mereka. Mereka tetap boleh hidup sihat dan normal. Perbezaan bukan kelemahan, tetapi kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, sikap mesra dan keyakinan diri. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita keliru. Selamat tinggal dunia kanak-kanak bukanlah pengakhiran, tetapi satu permulaan kepada perjalanan yang lebih hebat. Itulah yang berlaku kepada si kembar Arjuna dan Jelita. Burung terbang di tepi awan, hinggap sebentar di dahan jati. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian semua di sini. Sekian, terima kasih.